Satu masjid cari, termasuk Nabi turun cari. Rupanya tangisan itu adalah tangisan batang tamar yang telah mati. Dan batang tamar itu duduk dekat dengan mimbar yang baru yang Nabi berdiri itu. Dia Nabi duduk sini, batang tamar tu di situ. Di tiang tu lah, dia kata di tiang tu. Batang tamar ni pokok kurma yang dah dipotong, tinggal batang, masih berdiri tegak lagi batang tu. Waktu Nabi berkhutbah, Nabi akan pegang dia ataupun Nabi bersandar kepada dia. Itu je. Sebelum mimbar baru dibuat, Nabi bersandar ataupun Nabi pegang batang tamar yang mati itu, yang kering dah. Daun pun tak ada, buah pun tak ada, tak boleh hidup dah batang tamar itu. Tiba-tiba yang menangis itu adalah batang yang tidak hidup, yang tidak ada ruh tu. Semua masjid tengok, ahli masjid, sahabat. Nabi Nabi mendekati batang tamar mati itu, batang tamar yang kering itu. Kata para sahabat, kami melihat Nabi mengusap-ngusap batang tamar yang telah mati dan Nabi memujuk batang itu untuk diam. Sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, batang tamar itu merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi tidak lagi memegang dia dan tidak lagi bersandar dekat dengan dia. Rupanya bukan batang tamar tu dibuang mana hala, duduk tang tu juga, masih lagi melihat. Nabi masih lagi duduk tengok batang tamar tu, duduk depan Nabi lagi. Tapi sebab duduk jauh beberapa meter saja. Kalau menangis yang perlahan tidak boleh didengari oleh seluruh penduduk ataupun orang yang solat dalam Masjidun Nabawi waktu tu. Tetapi bila dia menangis teresak-esak, seluruh sahabat menyaksikan dan mendengar peristiwa tu. Bila sahabat tengok Nabi turun dan usap, fabakal qaumu kulluhum, semua sahabat menangis. Tengok Nabi duduk pujuk kan batang tamar yang merindui Nabi SAW, sehinggalah suara tangisan itu berhenti sedikit demi sedikit, macam bayi ya. Hak riau selop ni, bahasa Kedah, riau selop. Kita angkat dukung dia, dia berhenti sikit sampai dia bunyi sikit kan, berhenti sampailah dia diam. Kata Nabi, laulam ahtadinhu, kalau aku tak peluk dan aku tidak usap dia. Nabi peluk dan Nabi usap dia, pujuk sampai macam tu, lahanna ila yaumil qiyamah, dia akan menangis sampai hari kiamat, kata Nabi. Berkata Al-Imamul Hasanul Basri ketika meriwayatkan hadis ini, dia berkata, ya ibadallah, wahai hamba Allah, bagaimana satu batang tamar yang tidak ada nyawa, yang dah mati dah pun pokok tu, tetapi mampu untuk merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mampu mengeluarkan suara tangisan kerana nak duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Hasan Basri, terlebih layaklah saya dan kita semua manusia, lebih-lebih lagi kita umat Nabi Muhammad, untuk lebih mencintai dan merindui Nabi serta mengenali Nabi sallallahu